biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Seorang penunggang motosikal bertindak kejam menghentak kepala seorang warga emas dengan topi keledar sehingga mangsa rebah. Insiden buli jalan raya itu berlaku di Taman Cheng Utama, Melaka. Kejadian yang dirakam dalam video berdurasi 16 saat itu dan dimuat naik sejak Jumaat menunjukkan warga emas berkenaan jatuh hingga terbaring kekejangan di jalan raya. Lebih memilukan, suara teriakan dan tangisan kanak-kanak yang didakwa cucu mangsa kedengaran dari dalam kereta menyaksikan insiden itu di depan mata. Difahamkan insiden bermula apabila mangsa didakwa menekan brek secara tiba-tiba menyebabkan penunggang motosikal berang dan bertindak menghentaknya dengan topi keledar. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Patit berkata, suspek sudah ditahan untuk siasatan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Sebuah motosikal, topi keledar serta pakaian semasa kejadian dirampas.